Persekutuan Bola Sepak Asia, AFC memberikan petanda positif baru-baru ini. Perkara ini dinyatakan oleh Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor John Paul dalam satu kenyataannya pada segmen 11 utama, Astro Arena. Hal ini berhubung perkembangan kes 7 pemain warisan Harimau Malaya dan juga Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dengan kes kini dibawa ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS. Winsor menjelaskan bahawa keputusan pembebasan sementara buat 7 pemain skuad kebangsaan ini kembali beraksi adalah suatu yang jarang diperoleh. Kalau kita tengok stay ni biasanya susah nak dapat. Stay of execution itu, okey provisional measure lah. Provisional measure dan CAS bagi stay ni susah sebab threshold dia sangat tinggi. Beliau juga beranggapan bahawa keputusan ini secara tidak langsung membuka peluang kepada pemain untuk mendapat keputusan positif. Jadi ada 50 hingga 50 peluang untuk menang. Sebab kita punya pengalaman di AFC, semua kes yang AFC buat keputusan, siapa saja yang bawa ke KAS, yang minta provisional measure, semua kalah. Mereka tak pernah dapat. Selama saya jadi Setiausaha Agung lah, daripada 2015, tak pernah ada satu kes pun di mana yang tertuduh tu mendapat stay. Ini kali pertama. Ini yang kita tahulah kali pertama pemain dapat stay. Seperti mana yang saya sebut tadi, stay itu adalah satu-satu perkara yang positif untuk kes untuk pemain lah, tambahnya lagi di Astro Arena.